Okay, apa kata? Okay, so yang hari ni saya tak ada kelas untuk demo lah. Gadget kan yang terkini. Okay, so untuk yang hari ni kita ada buat satu kelas saya pakai Zoom, satu lagi ialah untuk Facebook. Okay, siapa yang tak boleh buka Zoom atau sebagainya, ada masalah, anda boleh masuk nanti Facebook. Okay, link saya ada bagi dalam grup, so anda share-share dengan kawan. Yang mana lalu-lalu dekat Facebook tu boleh dah. Okay, yang quickly sambil itu ya, anda tengah makan, rehat dan sebagainya, so anda boleh singgah di Facebook saya. Sebab hari ini saya nak tunjuk penggunaan gadget. Okay, so sebelum tu, oh lah pula no, nak pula okay, saya Sejana Negara, Business Partner pada Razam Makno. Okay, yang ini kita akan masuk ke dalam bisnes yang cukup hebat ini oleh PDD Madaki dan Syifahain. Dan seterusnya kami dibimbing dan diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Encik Ahmad Nazri dan Puan Nurul Hafsah, dan seterusnya FEDC Ahmad Syariman dan Puan Mulyana. Maaf tadi Emerald, Encik Ahmad Nazri dan Puan Nurul Hafsah. Okey, beri thumbs up pada barisan Ahmad saya yang hebat. Okey, anda semua dah ready kah? Sebab hari ni saya tak tahu dah berapa step tu saya tak tahu. Tapi nak cerita banyak sangat. Okey. So kalau anda tengok di sini, ini ialah gadget kita yang terkini. Ini ialah food processor lah. Food processor atau senang kata kalau orang kampung payah nak sebut food processor kan. So dia boleh sebut sebagai uh, blender lah. Blender yang multifunction. Senang kan. Okey, sebelum tu lupa pula lagi. Kita mulakan dulu dengan bacaan umum kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya mohon maaf lah. Excited kan nak cerita dekat anda semua. Saya dah terlupa. Okay, so ini ialah food processor kita. Tengok cantik tak? Ini ialah dia punya komponen-komponen yang ada dalam tu. So sangat-sangat berbaloi lah. So anda ada miliki yang ni dah cukup di rumah. Tak perlulah nak beli blender besi kecil ke besar ke kering ke basah. Semua boleh pakai yang ni. Anda nak buat kek boleh, anda nak memotong boleh, anda nak blend dia kasar-kasar boleh, nak blend halus boleh, semua boleh. Serba gunalah. Tapi jagalah. Sebelum tu saya perkenalkan dulu, ini ialah kita punya apa tu Philips food processor. Dia ada dua tau. Mungkin ada banyak kot di pasaran keluaran Philips. Tetapi ini milik kita ini dia punya teknologi berbeza. Sebab saya ada terdengar kawan saya dia kata dia dah dapat dah food processor ni. Saya kata cepatnya beli kat mana? Dia kata dekat pasar raya. Tak mahal lah. Kredit juga. Sama sebiji. Tetapi teknologinya berbeza. So berhati-hati. Yang kita punya ialah Philips Food Processor HR7530. Di mana power dia ialah 850 watt dengan kapasiti mangkuk dia 2.1 liter dan juga jar dia kapasiti ni mangkuk dia 2.1 liter. Ha, dan kita ada jam dia. Jam. Jar dia ialah 1.5 liter. Besar juga kan? Jadi bagi anak-anak bujang yang belum berkahwin sangat-sangat efisien anda ada ini. Tapi ada setengah orang nanti sebelum saya cerita, okey, sambil tu saya ceritalah. Mungkin anda kata, saya tak perlu pakai lah yang ni, tak ada siapa pun di rumah nak masak. Kan? Bagi macam orang yang umur macam saya, dia kata tak perlu lah. Okay? Tapi walau macam mana pun tak perlu. Okay, ni di antara dia punya uh, bahan-bahan yang gadget-gadget dia punya device dia, kita nak guna lah, nak memotong, nak menghancur dan sebagainya. Saya tunjuk satu persatu. Okay, jadi bagi anda yang tak bosan mungkin yang dah berumur, dia kata tak mahu lah, dia kata kan, tak buat apa dah, tak siapa kat rumah. Tapi kadang-kadang waktu cuti anak-anak kita balik, mereka letih, lepas tu telefon pun nak masak juga, betul? Jadi kita ada benda ni, jadi mempercepatkan gas dia kat rumah. Jadi caranya lah, kita ada ni, blender yang besar, kita letak di sini, dia letak nampak di sini dia ada macam tempat tu, kita letak tangkai di situ. Kalau tidak, nanti jenam pusing-pusing. Di sini kita masuk sini lock kan ni. Okey, sama juga bentuk dia, sini. Jangan letak tangan, jenam pusing-pusing cari dekat. Kita letak kat ini, senang dia lock. Okey,
So untuk yang pertama ni, saya nak tunjuk macam mana tak ada cerita lagi sebenarnya tadi. Kan balik rumah di Pulau Teltek kita ada gadget ni, so mereka pun suka nanti kerap balik kampung. Kan, bagi yang belum berkahwin, mungkin anda duduk sendiri, tak memasak, minat memasak dan sebagainya, ada gadget ni sudah cukup. Memadai dan ada satu periuk pun dah cukup. Semua boleh buat. Bagi kita apa, semua boleh. Okay, hari ni yang pertama saya menunjuk macam mana kita nak kita kan nak buat chili kering. Ini yang paling utama lah. Kita kena buat sambal tumis dan sebagainya. Orang kata terhujung. So, kita nak buang biji dia. Ha? Cara nak buang biji. So, ni kita ada tiang. Masukkan dalam ni. So, kita masukkan sambal cili ni. Okay. Orang blend kan. So, kita nampak dia berbunyi. Lepas tu kita terus. Yang ni saya tak dah. Kita tunjuk dia punya saja. Okay. So, nampak ni saya akan putarkan dia. Oh, sorry, saya dah tepuk. Saya cek semua ni tepuk. Buka mata dia. Nah, dah. Okay, ni yang mudah letak ni. Kita letak tiang. Ni tiang dia. Okay, dan kita letak mata mata dia yang ni. Mata yang ni lah. Dia ada banyak tau. Bukan yang plastik yang ni. So, sebab itu buang kecil. So, kita letak dia dan kita letakkan sini. Cepat. Cepatnya cepat. Sekejap. So, anda tengok? Sekejap saja. Sekejap. Kalau itu nanti anda pusing tak? Dah siap. So, anda boleh tengok di sini. Nampak? Ni. Biji dia. Tapi dia punya dalam ni tak hancur. Itu yang best. So, kita buang ini. Saya nak tunjuk macam mana pula nak buang biji atas ni. Okey. So, kita ada ni. Kita boleh buat macam ni. Yang dia bagi tu. So, kita boleh ayak macam tu. Nampak? Kita boleh asingkan biji dengan cili tadi. Hebat ke hebat sangat? Kalau anda rasa hebat, anda type satu-satu. Saya tak nampak. Okey. Nampak? Senang kan kerja? Pergi basuh-basuh dah rebus. Okey, siap. Okey. Yang seterusnya, saya nak tunjuk. Ini jadi. Okey, yang ini seterusnya saya nak tunjuk pula untuk memotong dan sebagainya. Kita masih lagi guna blender yang ini. Okey. So, saya nak guna pula pemotong. Satu pula yang untuk yang ni dulu. Ni yang dah nampak yang mata macam ni untuk ubi kentang. Nak buat apa? Anda nak buat potato kan? Cik dengan anak-anak. Sangat-sangat mudah. Yang top di sini. Dan kita gunakan kentang. Ni kentang. Biji saja. Pada rumah anda buat dan lebih kan? Tolak lagi di dalam sini. Ni kalau dia macam tu kan kita boleh letak bagi dia cantik-cantik. Dia akan dapat cantik. Okay, dan kita bukanlah kat sini. Kan? Tunjuk lah, nampak? Tak ada, tak ada nak tengok kan? Sebiji saja kentang, so kita akan dapat hasil dia ni. Nampak? Cantik tak? Cantik kan? Okay. Yang ni kentang ni bolehlah kita buat makan-makan dengan anak-anak kan di rumah. Sebab saya nak cepat. Kata, tak pun boleh lah. Kan? Ya. Sangat-sangat mudah. Okay, so sekarang saya nak tunjuk pula untuk kita potong.
Saya nak potong, kita akan buat cincang dulu. Okey, mencincang dulu. Bila kita mencincang, so kita guna yang ini ya. Yang ini. So di sini dia ada dua side. Yang ini adalah untuk memotong slice. Yang ini adalah untuk kita mencincang lah. Maksudnya sagat lah macam sagat. Okey. Saya letak ini, anda tengok. Saya akan guna, mula saya akan guna. Okey, ini pun boleh tau. Letak ni sebab saya nak duduk sagat. Ya. Okay, sekejap sahaja. Saya buat separuh, kenapa tak kita nak tunjuk saya buat slide? Kak Su, Ya, dia kena dia kena lock betul-betul baru dia boleh ya. buat Dia kerja. terkenal betul-betul. Kalau tidak, dia tak jalan. Okey, yang ini adalah hasil, anda tengok sini adalah hasil yang kita buat tadi. Macam kalau nak buat laksa, tapi setengah orang tak suka halus macam ni. Untuk buat laksa, Atas sikit Kak Su, tak Tak nampak. nampak, tak nampak ada suara atas sikit. nampak tak? Yang Aduh. tu kalau nak buat tahu sumbat ataupun singapore Tahu pie. sumbat, itu semua boleh lah. Kalau laksa, ah, kita rasa macam terlalu kecil. Tapi saya nak bagi satu petua lah. yang buat pie tea Ni, pula orang. ni timun ni, anda potong macam tu dulu, memanjang dalam 3 atau 4. Kita letak di situ. So dia bila dia slice nanti dia bila dia kita guna slice tak guna yang ni lah. So dia akan keluar macam kita potong untuk laksa. Okey? Okey. So yang ni dia letak ke tepi. Ini macam nak buat tahu tumpat atau sebagainya lah. Jadi, okey. So anda yang ada di Facebook, okey ke? Okey. Seterusnya saya nak buat tunjuk masih lagi sagat, iaitu kita nak buat sagat carrot. Nak buat kek carrot, nak buat tahu sumbat pun boleh kan, macam boleh. Tapi pastikan anda bila kita letak lock ni, mesti kena lock bagi masuk betul-betul. Kalau tidak, dia tak on. Jadi maksud dia ada sangat-sangat safety lah. Selamat lah. Kadang-kadang kita tinggal anak-anak kita suka main sini kan. So kita tengok macam mana dia akan tagak lah. Jadi kalau tak perlu, dan macam yang ah, saya dah tidak buat. Yang ni dia dah buat slice. Apa? Kalau dia slice sebab tu yang ni jagalah. Jangan tersilap. Saja saya buat supaya kalau kita tersilap, maksudnya ini mata ni kena tengok betul-betul masa kita letak. So yang ni adalah slice. Saya buat slice ni, saya terus slice. Tengok. Oh, apa? Sangat cepat. Kita dah nampak kalau anda nak buat apa tu. Kalau anda nak buat apa tu. Acah timun, acah Jelata. timun. Ha? Jelatah, acah timun. Acah timun ke Ah, jelatah? jelata dan sebagainya. So, guna yang nipis. Sangat. Tengok kan? Sangat-sangat nipis. Lepas tu sama cantik kan. Kalau kita ada jamuan, kawan-kawan nak datang dan sebagainya. Orang kata cepat dan juga cantik lah. Hasilnya yang sangat cantik. Kemudian saya akan buat seterusnya. Tadi kita menyagatnya. Carrot. Cepat sagat. Saya dah saja saya salahkan atau tu kita betulkan. Jadi jangan terkejut pula. Saya tak tahu dah. Pasal apa dia tak jadi sagat. Sana. Tu ada Ya. depan tanya tu. Kalau sagat nyok guna mata apa tu? Kalau sagat nyok, yang ni lah.
Yang ni tu jagalah yang ni. Ada dua tau. Ni nampak anda tengok ni. Saya tunjuk. Nampak dah ni. Ni dia punya mata. Dia macam ni tau. Jaga ni tangan. Ya, okey ni. Yang ini adalah untuk slice. Dia licin atas ni. Kalau untuk sagat sini. Jadi nyok pun yang ni juga. Oh, okey, okey, okey. Kelapa. Kelapa. Saya buat kelapa lah kan. Aduh, kalau kelapa jenuh lah pula. Lah. Pakai kelapa lah. Sebab kelapa ada. Pokok ada. Okey, so yang ini kita nak buat nak tunjuk tadi untuk sagat carrot, nak buat carrot, cake carrot ke apa sebagainya pun dia tak masuk sekali dia tak ni. Kena lock. Bagi berbunyi lah. Tak lock tangan mana tu? Tak lock atas kita. Kentut tak lock, bawah tak lock, so dia tak jalan. Saya aku tu tak apa. Aku tetap power nombor satu. Dan pun nombor dua. Habis siap. So, yes. Okay, ni. Nampak tak yang halus ni? Dia dah campur sikit. Buat kek carrot sesuai tu. Buat kek carrot memang sangat cantik. Anda bayangkan nak sagat ni, ingat senang dah. Okay, boleh. Alright. Okay. Belum sah. Silap bulan sangat jari-jari dia nak buat kek. Nak buat apa? Jangan ada sagat jari. Kalau rasa takut ni guna benda ni. Benda Tak, ni tak. bukan saja-saja lah. Satu Kalau guna tujuan dia untuk kalau guna manual lah. Kalau guna manual jangan sagak jari kejap. lah. Kalau guna semua dapat sagat berpeluh-peluh-peluh. Lepas tu dia jadi ayak banyak tau. Kita kena toast dia pula kalau nak buat kek carrot tadi. Silat-silat tangan pun sangat. Kalau orang nak main, kena-kena dia kata, sat lagi dah sampai tadi lagi. Macam, kek tak masak lagi. Lagi dia kelakar. Okay, so yang ini dia ada sukatan tau. Kalau anda tak ada cawan untuk sukat, jangan sesak. Jangan susah hati. Nanti kalau buat kek buat apa, kita dah ada sukatan di sini. So dia dah bagi ni. Kita sukat di sini, kita tuang buat ni. Sangat senang. Okay, so saya Katanya, nak tunjuk juga. Ya, meringue boleh buat tak meringue? ha? Meringue boleh buat tak Medical. guna food processor ni boleh buat meringue? Boleh. Tapi tak tunjuk orang ni. Saya nak buat medical kan. Boleh buat. Dah lah Goreng tu sebab boleh tanya. pakai tu. Hak yang dia punya yang macam Yang piring kat plastik. bawah tu. Ni. Meringue pakai apa? Bukan. Bukan yang tu ni. Yang Yang satu macam lagi kak. topi. Ya Yang topi macam tu. topi. Oh, Yang macam topi. Yang ini. okey. Okay. Dia macam topi. Yang ini dua ni plastik tau. Macam plastik lah. Okay, so yang ini guna untuk kek, untuk buat marigo. Macam-macam lah nak buat apa. Topping ke, kek, semua pakai ni. Okay. So sekarang saya nak tunjuk tak potong bawang lagi. Bawang ni wajib sebab tadi kan saya nak masak, nak buat slice bawang. Buat siap-siap kan, jangan lain-lain macam ni. Ni jatuh. Tak yang ni sebab saya nak slice tu pastikan yang ni ada chin, yang tak ada gerutu. Ada gerutu untuk menyegat. Dah saja. Okay, so nak buat hari ni, saya nak tak bawang lah, nak potong bawang. Tak, masuk grup sekali semua. So, kena masuk. Silap. Oh, tu. Masa dia ni. Wow. Bagus dia buat ni kan. Tak tahu nak tunjuk kat anda orang dengan tersilap. Tak apa. Kita buat dia okey. So, kita letak macam mana nak style. Ni jam masak. Dah. Dah. Empat biji, 5 biji bagi orang yang nak buat apa tu, bawang goreng. Contoh nak buat sambal yang ada bawang. Kalau nak buat bawang goreng Aku bagi satu senangnya. persilapan. Satu peringatan untuk anda saja sebenarnya tu. Betul Hati. Dia Dia kemarin duduk macam dia kemarin tak dah mengikat belajar tau. buat tu. Hati. Bila buka, jaga. Ingat benda tu senang-senang kita letak, kita angkat dulu. Supaya dia tak jatuh. Sebab kita bila angkat tu dia akan jatuh, takut pecah lah. Bila pecah yang tu menangis tak berlagu lah pula. Dia sengit ke dia apa. Tapi yang ni Kak tak apa. Suzana, apa yang angkat Ya. jatuh?
Apa yang Ni, ni. Ni, tutup dia tu. Kan ada benda aha. ni. Okey. Kan ada benda ni. Okay, so peringatan bila kita buat macam ni, selalu ingat bila dah habis, angkat yang ni berpeluang. So bila Oh, kita angkat yang ni, kadang-kadang kita nak cepat. Angkat, macam tu, dia terpelanting. okey, Takut faham. terpelanting jatuh pecah kan. Tapi kalau yang pecah tu gagah-gagah boleh buat dengan yang ni saja jatuh. Ayok, tak terganggu. Oh, faham, faham. Okay, boleh faham? Okay, tak? Okay, kemudian bila kita buka, sekali banyak kejutan-kejutan saya nampak. Okay, so nampak dah bawang kita. Ha, so bawang kita nampak. Ha, Lagi boleh, nampak tak lagi cantik boleh sebelah pergi, tu? lagi boleh pergi makan nasi lah. Macam-macam nak buat tu. Nak. Macam-macam buat hari ni. Dari Baik, kami saya singgah. nak buat kek lagi. Kek Dari kami lagi. singgah. Tahu Dari tu, kami singgah. tahu Cikgu, tak, kalau yang tahu tu tak. nak kering sah ke cikgu? Ha? Yang tu untuk kering sahaja ke benda-benda tu? Yang bekas tu? Ni ya? Yang Tak tu ada. kering. Dia tak payah buat air. Oh, Saya tunjuk buat sama belacan. okey. Saya tunjuk. Okey. Dia dah Bisa. kering, dia dah basah. Boleh, boleh dua-dua. Ha. Kering boleh, basah Yang, boleh. yang ni kadang-kadang nak basah pun dia tak payah buat air beria-beria, tak payah. Yang ni sebab dia untuk memotong, hancur, saya tunjuk. Okay? Oh, Cikgu, okey. Okey, okey. cikgu, Dia ada Ya, dua. ayam dengan ada. daging boleh tak cikgu? Daging boleh, sekejap lagi saya tunjuk juga. Kita akan buat daging. Hari special memang saya sedia banyak lah. So, anda Dia boleh ada, kira lah. dia ada dua balang tu. Tu tengok. Tu, nampak dia ada dua Nanti balang. kita tengok satu per satu. Kami nak pergi berderas ke Selangor makan hari ni. Baik. Jom Tu kita dah pakai potong. si Ada tak ramai-ramai boleh rumah masak cikgu siap dah, ni. bawang semua siap dah. Banyak cikgu Ni dah masak hari potong ni. tu Sohail. Sohail nak buat jelatah tu kan nasi merah orang ni. Kan, nak buat jelatah ke nak buat apa ni kan, hari ni buat masak nasi merah, masak je nasi, jelatah dah siap kan. Ambil campur-campur, boleh pergi cabai. Cabai perlu, ya Allah, nak tumbuk pula tak boleh pula tak apa, saya tunjuk macam mana buat. Okay. Okey, lepas tu saya nak tunjuk, so kita juga boleh memotong ni, cabai dengan ni saya nak tunjuk. Nak buat ayam asam senang weh. Oh, Ba- ya. Memang Bakar. rugilah siapa yang tak ada ni. Pada saya sebab apa? Kalau anda kata, saya tak masak lah. Tak masak. Ya, hari ni anda tak masak. Kemungkinan satu hari anda nak masak, masa tu baru berapa nak cari. Masa tu nak cari, kemungkinan food processor ni pun dah tak dikeluarkan lagi. Ataupun harga dia naik. Masa tu barulah nak naik tak berlaku. Jaga orang yang ni lah. Anda nak tak. Sebab dia tajam sangat. Mesti dah. Okey, so yang ni, yang cantik kita letak. So yang ni saya letak ni, saya nak tunjuk macam mana anda nak memotong, orang nak buat laksa betul. So anda nak buat laksa ke nasi goreng ke, kita ada bunga kantan. Okay, cara dia bunga kantan ni bila anda ambil sampai batang panjang. Ni, panjang macam ni. Untuk cili pun boleh. Terus kita tunjuk. Nak potong cili pun boleh, sampai potong cili pun boleh. Sangat-sangat best lah. Macam mana nak potong cili? Saya akan tunjuk. Eh, Sini tengok ni. Ni tak payah letak ni pun tak apa. Okey. Ah, ni tak payah letak ni. Kalau nak letak tekan ni, kita susun di sini ni 2, 3, 4 biji bagi dia ketat di situ. Pun boleh, tak payah kita tekan dengan tu. Okey. Kalau macam ni kita pegang saja pun boleh. Buat. Okay. So, anda boleh nampak di sini. Cili. Potong cili. Tak ada Ha. habis tak ada habis baca bismillah siap dah. Tak ada bismillah. Baru nak letak. Kalau dia tadi letak cili sengit lah dia. Nampak? Bukan tak? Okey kan? Allahu Akbar. Apa lagi yang anda nak? Sangat-sangat mudah. So Allah dah bagi macam-macam. Dia orang pandai bijak. Pandai mencipta untuk kemudahan kita lah.
para ibu-ibu, kalau kata tak mau masak lagi, saya tak tahu. Kan? Yang ni tak perlu masaknya. Contoh jenis air asam pun ni, kita beli saja kat market, cuci dengan sabun kita dish drop. Okay, bila kita sabun cuci dish drop tu, maksudnya dah bersih elok dah. Kita guna je food processor, jadi kita terus je buat air asam. Tak payah masak tu bagi orang yang tak suka masak lah. Ha, dia boleh makan mentah-mentah. Okay? Okay, so sekarang nak tunjuk pula betul lah, mata ni jangan bagi anak-anak kita main atau sentuh. Sebab masa-masa pisau ni, terutama yang menggunakan logam tu sangat-sangat tajam. Benar tu, bismillahirrahmanirrahim. Ni semua jenis memotong-memotong. Satu jenis saya nak tunjuk memotong. Ini yang nak tunjuk memotongkan yang panjang-panjang lah. Buat risik lah di sana. Ya, Buat risik, berminyak elok lah kalau buat risik. kalau buat risik ya, boleh sebab apa? Saya rasa boleh sebab satu, kalau kita tengok di sini, kita boleh buat peanut butter. Kacang, kan? Kacang kita dah goreng dan sebagainya, kita masuk je dalam ni menggunakan yang ni, yang bersih ni, yang tajam ni. Lepas tu kita buat kacang, dia bila kita blend ini tak perlu air, tak perlu minyak. Dia sampai hancur halus tu. Dia yang ni berbeza dengan yang lama. Kalau yang lama kita blend dia agak kasar. Dia takkan sampai halus. Tapi yang ini kalau kita blend lama dia akan jadi halus. Ikut halus mana kita nak. Jadi dari situ kalau fisik, dia akan mula keluar minyak dia. Kalau kacang sendiri pun dia keluar minyak dia secara auto. Jadi boleh buat peanut butter lah. Okay. Untung sangatlah siapa beli yang ni. So, ini saya nak tunjuk apa tu, dia kata tadi kena ada panjang. Kenapa ada panjang? Sebab yang ini kalau kita nak letak yang ni agak sukar lah. Kan? Tak cantik sangat. Jadi dia tidur. So, bila ada panjang ni, kita boleh pegang ni sebagai tangan ni kita tekan. Okay. Janganlah tekan. Keluar dari tangan dia. Kau dah nampak dia potong. Habis. Jauh. Hebat kan? Hebat sangat. Tolong Sangat. bantu. Hebat sangat. Allah Akbar. Kak Memang Suzana, benda ni. Kak Ya, Suzana nak meracun orang nombor satu. ya, memang gila rupanya senang kan nak potong ni. Ya Allah, ni kan nak buat nasi goreng. Ni, ya, nasi goreng dan sebagainya halus sangat. Kena pula pisau duk rumah kan. Kalau orang duduk seorang tu dia malas tajam kan, tak tajam. Gitu dah jadi dia. Okey, best tak? Cuma menunggu Best. dalam dekat ni. Yang basuh habis dah yang tu. Yang tu Nanti, kalau anda nak tindak memotong ni minyak pun ni. boleh potong dah busuk. Bah, Malas pun nak potong. Tak payah pisau, tak ada pisau pun boleh buat. Ya. Kak Intan banyak dah masuk list wish. Tu. Nah, Kemarin buat kuah, hari ni kena buat bawang goreng pula. buat bawang goreng. Lepas tu yang ni kan, nak buat hiasan, kita nak potong ketan ni. Kita seorang, dah pergi light home. Semua pakai yang ni. Tak payah pisau dah. Alright. Dia satu lagi kan kalau kita nak buat bawang cincang yang kita nak simpan dalam peti ais tu. Sebab Ya. dia Boleh akan kita kurang masukkan pula. ayak dan kita cuma boleh tambah minyak dia boleh tahan lama. Ya, betul. Memang best. Oh, Okay, kalau so, kita nak buat paste Bukan buat paste. Contoh, okay. kita kan nak sediakan bawang siap-siap untuk menumis. Okey. Kan, jadi kan selalunya bawang tu kita akan letak minyak dalam dia Aha, untuk tahan. untuk tahan. Tapi kalau kita blend, dia akan keluar ayak kan. Betul. Letak minyak, so dia tak tahan lama mana juga. Jadi kalau kita Hmm. guna food processor yang balang tu, so bawang tu dia halus tapi dia tak keluarkan air banyak. Bila kita letak Ah, minyak tu, dia tahan sangat lama. okey, 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 faham. Itu tips-tips.
Dari kita punya siku. Okey, so sekarang saya nak tunjuk. Tadi ada orang tanya kat saya, boleh ke nak hancurkan daging? Okey, hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak buat inti apa tu, tahu buntat. Saya nama tak pun nak tahu. Tahu kering tu kita sumbat dalam dia. Okey. So, anda nak guna apa? Daging pun boleh, ayam pun boleh. Saya akan guna di sini ayam. Sekali lagi Okey. kau masak tau. Jadi sebelum Bergedil, ni bergedil sumbat pakai lah. ni. Ha? Bergedil sumbat tu lah. Tahu Bergedil semua. tahu bergedil. Tahu bergedil. Tahu bergedil. So bolehlah puan-puan nabung tahu buntat ke. Kita, bila kita botiang dulu, lepas tu kita masukkan yang ni, macam pisau ni. So yang ini juga boleh kita buat sambal kacang. Okay, masukkan ayam. Ini saya guna ayam, apa yang ada di rumah je lah. So kalau anda ada di rumah ada daging, anda nak guna daging pun boleh. Lepas tu Oh ni kita kalau masukkan. kalau nak buat patty burger, nak buat nugget ni senang lah. Nak buat nugget pun boleh. Yes. Betul, betul. Nugget pun boleh. Tadi saya letak, sorry. Ya. Bila saya letak yang ni, saya akan pasang dua tau. Mula-mula saya pasang tiang ni dengan yang mata tu. Yang tu untuk menghancurkan ayam kita. Dan saya akan letak satu lagi, penyagat tu sekali lagi. Yang ni memang banyaklah function dia. Okay. So yang ni saya letak, kenapa saya letak ni? Sebab sekali lagi saya nak letak nak sagat apa tu bawang, nak sagat apa. Jadi saya tak payah dah nak sagat-sagat dalam tu. Tak payah. Pula ni bulan mangkuk sagat pula tak payah. Sekali je guna satu bekas ni saja. So tak perlu nak cuci banyakkan dan sebagainya. Fix letak tu di atas. Di bawah tadi dah ada lagi. Lepas tu kita tutup dia. Lockkan dia. Okay. Lockkan dia. Okay. Kita lockkan dia. Kemudian kita masukkan bawang kan tadi. Sebab kita nak masukkan bawang tadi. So nak masukkan bawang. Dan saya akan, sebab kita nak hancurkan dia masuk sekali kan. So saya masukkan bawang, sambil tu yang bawah dia akan menghancurkan daging. Yang bawah dia agak daging. Mana? Jangan dua kali. Bawang ni akan nampak juga supaya dia dekat. Okay, daging. Bila kita guna ayam, dia cepatlah. Cepat, sangat cepat. So, halus. Sekejap saja. Kan? Bawang tu Lepas pergi tu, mana Kak Su? ha? Bawang tu pergi mana? Pergi Bawang dekat tu dia akan ayam tu masuk ke? dalam tu, campur dengan ayam. Okey. Jadi maksudnya tak payahlah kita nak keluarkan, asingkan dia, nak campur kat luar. Tak payah. Dia dah Oh. bercampur dalam. Faham? Okey. Okey, tak habis lagi. Dia punya proses dia. Okey. Bawang ni dia sangat lambat sikit lah. Saya buka. Okey. Saya guna yang ni. Nak mudahkan saja lagi, saya ambil sikit yang tadi saya dah, orang kata, saya dah buat yang ni tadi pun boleh. Cepat kan? Saya akan yang tadi slice. Okey. Lepas tu, kita tekan ini. Ini untuk bawang. Tadi yang tu dah hancur. Cepat, apa? Okay. Lepas tu kita nak buat apa lagi bahan dalam ni? Kita nak letak sayur. Nak letak daun bawang, daun busuk.
daun bawang, daun busuk. Yang ni, so kita lipat sikit lah. Sebab kita, bukan, nanti kita macam nak iris dia. Jadi kita macam nak sagat lah. Masukkan dalam ni. So, masukkan dalam ni, kita tekan macam ni. Lepas tu, kan anda nak masukkan carrot. Okay? Kalau kamu tutup pun tak apa. Carrot. Carrot ni sebab kita nak sagat dia. Okay. Tunjuk sikit lah. Okay, so nampak? Nampak tak? Dia dah bercampur. Tadi ada ayam, ada daun, ada bawang, semua dalam ni. Kak tak nampak Ha, kak? ha. Ni dah. Tak payah kita ambil mangkuk. Siap dah campur, nampak? Hijau-hijau sikit. Carrot ada dalam ni, nampak tak? Tak siap lagi. Okey, lepas tu kita masukkan, dah masak dah tau. Tak ada sudah. Okey, kemudian kita masukkan yang ini, kita tak payahlah bubur lapik dia dah kat atas itu. Sebab kita tak guna dah yang tu. Okey, so saya nak letak, wadah, tak tahu. Tahu kan, saya masukkan tahu dua. Lepas tu saya nak letak telur. Sebab kita nak bagikan dia sebati kan. Okey, dan saya akan letak pula tepung jagung dalam situ lah. Kita nak bagi tekstur tu dia bergabung yang dekat lah. Cikgu, sengkuang boleh campur tak cikgu? Sengkuang, kalau nak campur sengkuang boleh lah. Tapi yang ni dah bubuh dari tahu, kenapa dah bersengkuang? Tak cikgu. Boleh, kita terpulang, ikut suka. So, kita gabungkan dia tu. Maksudnya dia dah siap. Kita punya, kalau kita buat nugget, dia akan lagi juicy sebab kita tak letak ayam tau. So dia juicy daripada ayam tu, dia lagi sedap. Okay, di sini kalau kita tengok dia ada satu, dua. Dia punya power dan dia ada peak. Sekiranya anda tak mahu benda tu terlalu halus, anda boleh pakai P. P tu maksudnya pause. So kita boleh control dia punya nak kasar, nak halus. Kalau kita pakai yang nombor satu, dia memang pun nombor satu dan nombor dua dia terus halus. Jadi kalau kita nak yang kasar-kasar sikit, kita pakai P lah. Terus kasar lagi. Okay. Boleh ya? Okay. Apa dah lama sangat nampak? Siap. Lepas tu yang ni kita boleh dah gentel-gentelkan dia Angkat untuk tinggi, angkat ataupun tinggi sikit. Tu, angkat tinggi sikit. Tak nampak. Ni Ha. siap. Gabung semua dengan telur, dengan tepung semua siap. Tak payah buat apa. So cuma kita ambil ni masuk dalam piping bag dan masukkan dalam tahu. Okay. Jadi kalau misal. Okay, kalau dalam misal. Okay. Tadi lupa lah masukkan garam. Saya lupa bergaram. Ya, kita itu. Masak tawak. Ni, berapa dah ni ya?
Cikgu, boleh lagi kau? Teruskan Kak, semua teruja. Sampai petang ni pun tak apa Okay. mereka. Oh, dah siap. Yang ni. So, saya nak tunjuk yang lain lah. Sekejap lagi saya tunjuk kita buat sampai belacan ke apa. Sementara nak tunjuk sampai belacan tu, saya nak tunjuk dua lagi blender. Basuh ni untuk bersih. Untuk saya nak tunjuk yang ni. Dia ada dua lagi ya. Hitung tak anda dapat yang satu besar. Macam-macam boleh buat tadi kan. Macam-macam boleh potong, boleh halus dan sebagainya. Lepas tu kita dapat lagi dua. Jadi kalau yang lama dulu dia tak ada yang kering. Ini, yang ini. Yang ini boleh juga nak blender cabai basah. Cili kering tadi yang kita dah buang biji tadi boleh guna yang ni. Kita boleh guna yang tu. Lepas tu yang ni yang kering. Untuk kering. Untuk kering, anda perasan tak? Dia ada, bila anda buka, bila anda dapat, nanti jangan terkejut tau. Ada cari-cari dalam kotak tu tak ada lah yang kering. Kan? Tak ada lah yang kering. Mana dia duduk dalam ni? Dia duduk dalam ni. Kalau yang lama tak ada yang kering. Okay, dia duduk dalam tu. Bila dia duduk dalam tu, anda bawa keluar lah. Tak apa lah. Bila bawa keluar, Masya Allah. Ada? Ni kan? Ambil macam mana nak buat ni? Ambil ni tak sini. Boleh tak? Boleh tak? Tak sini. Agak-agak kalau kita blend ni, terkeluar kat sini. Kat sini kan dia punya power kan? Jadi ingat mana penutup dia. Penutup dia ada di sini. Kan? Yang ini boleh buka. So untuk kering kita kena buka sini. Cara nak buka anda tengok dia ada tulis sini close. Close tu maksudnya tutup lah. Jadi kita pusing ke arah yang berlawanan. Arah yang berlawanan. Tu open. Kena open belah sana. Open lah. Open. So kita letak ni di sini. Okay, ni untuk kering. Boleh nampak kan? Untuk hari ni sebabkan saya nak buat tahu bergedil tadi, saya nak guna cabai apa? Cabai kicap lah, sambal kicap. Okay, sambal kicap kita tak mahu nak blender pakai air ni kan? Kita nak kering, betul? Ataupun ada nak blender kacang, semua boleh. Jadi kita buka yang ni, tutup dengan yang ni. Okay, so kita lock lah. So kita lockkan dia. Dah lockkan dia, lock. Kita blend dah. Kering. Kena lock juga lah. Kalau tak bunyi lock tu maksudnya dia tak jalan lah. Nanti so kita lock. So yang ni. Saya tak lock tadi lah. Tak ada nak kata apa. Hancur kurang. Kan? Tadi. Nampak? So dia punya tu. Nampak dia. Nampak? Keren. Cantik sangat. Tak payahlah pakai apa? Langsung sampai dan sebagainya. Siap. Okey, dah. Okey. Ya. Kita tunggu yang tadi basuh. Okey, sementara tunggu yang tu, saya nak buat tunjuk satu lagi. Nampak plate basuh. Itu tak baik lagi. Dia ada syak. Dia punya sabun. Okey, so saya nak tunjuk macam mana nak guna yang ni pula. Kak Intan dah break IF ke? Kenapa? Okey, so yang ni saya nak tunjuk yang ni special untuk anda. Kita nak buat ice blended. Okay, ice blended chocolate. Ice blended chocolate. Apa yang perlu kita buat adalah yang pertama kita masukkan ais batu dulu satu cawan. Ais batu. Lupa, pun dia tak boleh lagi. Sekejap lagi. Nanti bisa tunggu dibasuh. Tunggu dibasuh. Yang dah tadi. Tak yang main dulu tak. Okey, so ni dah cuci. Kita guna blender ni.
Kena tengok lah di sini ada close supaya kita lock dengan betul. Okay, untuk kita close mana open sebelah mana. So close open close di sini. So, kita masukkan air sekarang. Air sekarang dulu. Okay, untuk buat ice blender. Dengan tak tahu lah, lepas tu kita masukkan serbuk, ini kita masukkan Milo lah ataupun koko, serbuk koko. 50 50 gram. Eh? Dan ambil lah minum kat rumah tu. Okay. Kemudian kita pakai susu putih sebanyak 20 gram. Sorry, 100 gram. Ni orang-orang makan ni orang muda lah ni. Kan? Nanti orang yang tengok ni orang muda pun ada. Kalau nak makan benjek-benjek orang pandai. So, nanti kita tutup blender. Ya. Tadi okey. Kita tunggu dulu. Hebat kan? Ni bukan ni boleh kita main. Berapa? Berat. Okey. So macam itulah anda akan dapat. So, kita tak boleh tunggu lagi lah. Anda nak kan saya tunjuk buat ni. Kalau kita kena ni tak hancur ya. Kalau ni kena tunggu sikit lagi. So dia akan dapat ice blended lah. Nampak ice blended kita. Halus. Halus atas tu. So anda buat dekor lah. Penting kan siapa nak makan ice blended, koko, boleh datang special. Cikgu Nora nak ke? Nak lah Kak. Main Kak petang ni, Kak petang ni. Ni. Simpan lah, simpan. Boleh lagi kah? Nak saya tunjuk lagi ke? Ada nak buat kek? Boleh Kak. Semua Kek terus dengan ni. cabai. Lepas standby Nak ya, buat kek. Kota Didi. Boleh, boleh. Boleh. Tunjuk je, Dua lagi tunjuk kek, je satu semua. buat sambal belacan, satu buat kek. Kan. Okey. So, saya ingat saya buat kek dulu lah. Dia Kan? dia macam Kak, ada food processor ni macam ada blender, ada mixer, ada lesung batu, ada apa lagi Ada apa lagi Ti kalau ada satu Ya, food ada processor ni segala umpamanya. rumah. Saya kata bagi orang yang baru kahwin ataupun macam orang bujang yang memang dia suka memasak, dia ada periuk, dia ada apa. Tak payahlah dia sibuk-sibuk nak letak dekat rumah dia lesung batu dan sebagainya. Dia just ambil yang ni set ni semua complete. Kan? Ada lesung batu, nak buat kek pun boleh. Tak payah duk risau dah. Kan? Okay, untuk buat kek, kita kena guna yang ni lah. Ni. Yang ni ya. Dan yang ni, saya akan pakai dua. Yang tu dan juga dia yang kek ni semua plastik-plastik tau.
So yang ni dia ada macam ni, dia ada macam ni. Kita letak yang ni di bawah. Kalau yang biasa kita letak macam tu. Kalau kita macam nak buat dough, dough yang ni juga. Yang ni satu saja. Dough jangan pakai topi ni lah. Topi ni jangan pakai. Tapi buat kek pakai dua-dua. So yang ni kena letak mata dia macam tu. Okay, so dah masuk macam tu. Yang ni kena letak ke atas. Macam tu. Kalau kita letak macam ni, dia macam tak masuk ngam di sini. So kita kena letak yang rata sama dengan rata. Macam tu. Okay? Okay. Kek ni macam tu sebab saya nak tunjuklah sebab kek ni beza sikit. Okay, so untuk hari ni, untuk memudahkan kerja saya akan buat kek kek red velvet. Yang bahan dia saya beli kat kedai yang ada set tepung lah. Tepung yang telah siap adun lah, macam selalu lah. Mudah siap campur semua siap. Tapi kalau anda nak campur-campur pun boleh. Pakai resepi biasa pun boleh. So apa yang perlu buat, kita masukkan telur. 3 biji telur. Okay. Kita masukkan susu fresh milk. Okay, kita masukkan fresh milk sebanyak 75 sebab saya nak buat dalam saiz loyang dia 60 atau 6 inci atau 7 inci sahaja. So saya masukkan susu ni ataupun anda tak ada susu pakai air pun boleh 75 gram dan minyak juga 75 gram. Pakai minyak masak saja. Sebab kita tak payahlah nak pakai minyak-minyak jagung sebab kita nak sihat. Betul tak? Okay. Untuk peringkat awalnya. Macam ni. Sedap. Okay, so yang ni kita mix dulu. Kita buat juga. Mix dulu. Mix dulu yang ni sekejap. Kita belajar tak payah lama-lama. Dan kita masukkan tepung. Anda nak masuk tepung ke atas ni pun boleh. Tapi saya tak tahu. Betul. Bawah. Saya masukkan tepung. Dan semua tepung. Faham saja dalam ni. Dah kan? Sebab ni saya pakai tepung apa? Tepung yang dah di mix ni. Maksudnya dalam ni dah ada baking powder. Kalau nak buat sendiri pun boleh. Sampai tepung gandum. Campur baking powder. Baking powder. Campur apa? Dia lah. Baking powder tidak. Masukkan baking powder dan kita ayak tepung itu 3 kali. Lebih baik. Cikgu, tepung banyak mana cikgu? Yang ni saya pakai tepung yang mix. Untuk resepi dan ceritalah sebab hari ni saya bukan nak ajar buat kek ikut resepi dan sebagainya. Sebab yang ini saya nak ajar menunjukkan kita punya food processor ni boleh guna juga untuk mengadun kek. Jadi anda tak perlu risau. Ini saya beli tepung yang saya ada kat kedai nanti. Cuma bagi saya campur bahan saya dah. Makan beli yang ready made betul. Yang ready made ada, cuma balik campur je lah. Kalau tepung pun tak ada nak apa-apa, so kita buat yang ni tu. Okay, tak apa. Sekejap sahaja, tak perlu lama. Sebab kek ni kek yang very simple. Kalau macam apa tu, kalau mungkin kita nak buat kek apa tu, marble, kek Julita ke apa tu, yang kek tu mungkin kena lama sikit lah. Nampak tak? Cantik. Dia punya sekejap sahaja. Okay, so kita campurlah kita punya ni. Kita masuk lah. Okay, so kita campur yang ni, kita tuang lah. Tunjuklah tuang, tak nampak. Tak? So, kita ada ni. Kan? Kita tadi dah sikit yang daripada atas tu dia dekat-dekat kat sini dulu. Tak ada masalah. Kita kacau-kacaukan dia. Nah, dia punya ni ada lagi satu kat bawah ni kan, mata tu. Jadi nak angkat mata tu lah. So, dah siap ni, kita masukkan dalam tulang.
Saya nak masukkan dalam gudang dalam 6 inci saja. Okey, baik, baik. Okey, nampak tak ni? Okey, eh? Dia nampak tak saya nak tuang? Nampak, nampak. Nampak. Yang bawah ni, gudang ni saya dah lapik semualah. Kan, yang semua orang sedia untuk pandai. Ini nak tunjuk betapa kita punya food processor kita sangat berfungsi. Okay? Yelah, dalam masa 1 jam macam-macam dia boleh buat. Yo, hebat tak? Maknanya hari ini saya boleh siap makan tengah hari. Potong-potong bawang siap. Saya lepas ni kita metode saja. Sampai biasa aku boleh buat. Lepas tu, Kak, Kak Su untuk bukan makan petang, matahari je. Bukan makan tengah petang. hari je. Petang sampai malam. Ya, petang. Lepas tu kalau siapa yang nak buat jualan dan sebagainya kan kat window sekejap je macam-macam boleh buat. Jadi kalau basuh. Jadi macam tu basuh yang ni konsisten. Okey, nampak tak? Hebat kan? Sangat-sangat hebat. Okey. So kalau ada yang nak bertanya, bolehlah sementara basuh cepat sebab nak buat sambil belajar. Dia, Saya akan cuba buat yang lagi terakhir satu, sampai belajar. lagi satu, dia punya material balang tu, walaupun kita buat kek ke, tadi kita buat sambal belacan, lepas tu kita nak buat kek, dia tak ada kesan bau tau dekat balang tu. Sampai belajar sekejap lagi lah cikgu. Tak, maksudnya kalau kalau kata kita buat sambal belacan, kita dah basuh, kita dah cuba semua, kita nak buat kek, kek kita tak akan bau sambal belacan tu sebab dia tak ada kesan bau. Betul. Dan satu lagi, balang tu senang cuci. Senang. Maksudnya kita bubuh air, lepas tu dia macam keluar macam tu je. Okay. Cikgu Nora. Memudahkan kita. Cikgu Nora. Ya, Kak Intan? Dia sama juga macam mini blender tau. Sebab kalau kita blend kuning ke apa, kalau dia tak lekat kuning macam dekat blender yang biasa kan. Ada kuning. Tak ada kuning. Sebab Jadi kalau sebab itu beza Dia dia dengan yang dekat yang tak masukkan. Ini kan Philip juga. Yang beza dia dengan Philip yang kat luar dengan kat dalam itulah teknologi dia. Dia tak meninggalkan kesan bau tu. Dia punya material dia tu memang khas untuk Amway. Ya. Ah. Okay. So, Dan kalau maknanya nak senang, saya paling suka kalau nak cuci, bubuh air, bubuh distro, blend juga. Betul-betul. Saya pun blend juga sebab takut nak basuh mata pisau. Betul. Okey, jadi maknanya di sini kita cuma di sini beza lah. Kadang-kadang mungkin ada kita punya customer ataupun kawan-kawan kita cerita, oh dia dah beli dah. Kan murah saja. Tapi kita tanya dia apa dia punya kelebihan. Adakah sama? Siapa pun negatif. Okey, so yang tu kelebihan dia yang kita ni sebab yang Amway beli ni ialah beli dari Philip memang teknologinya memang tak ada jual kat luar. Jadi kalau anda nak beli yang serupa macam ni, yang saya buat tadi kalau anda bilang banyak kan kalau ikutnya 31 fungsi yang dia boleh buat. Macam-macam boleh buat. Jadi tak ada jual kat luar sana. Hanya ada di kedai kita saja. Jadi kita sebagai pengguna, sebagai pemilik perlu ada kan. So untuk bulan ni harga dia dulu. Harga dia RM645. Murah sangat. Kalau yang lama dulu 1,000 lebih, pikat dua kan ikut. Boleh beli ke? Yang ini RM645 saja. Sangat-sangat murah. Lepas tu bulan ni Amway buat promosi. Boleh ada ansuran 4 kali. 4 kali. Lepas tu dapat lagi free gift. Apa benda free gift ni? Free gift ni adalah untuk kita basuh sayur. Dia tak kena guna pula lah. Ni yang demo ni tangkai. Saya tunjuk sikit. Dah, dah. Tangkai dia untuk pegang. Okey. Yang ini guna dia. Saat lagi kita buat sayur ada guna dia. Ini untuk kita buka ni. Dia berlubang. Nampak dah berlubang? Jadi yang ni kita boleh buka. Okay, kita buka sayap-sayap kita tadi mungkin yang mudah relai dan sebagainya. Kita nak jaga tak mau macam buah-buah katakanlah. Kita bubuh dalam ni, bubuh air dalam ni. Kan kita kocok-kocok atau rendam dalam tu. Lepas tu kita biar dia macam tu. Kita kocok-kocok, kita terbentang sikit. Lepas tu nak buang air dia, kita buka lah lubang ni. Lepas tu tunggang lah macam tu. So buah tadi duduk dalam tu atau sayur tadi kering juga dalam ni.
Sikit. Tak ada join. Mahal ni. Okay. Nanti. Okay. Siapa nak free, boleh ambil bulan ni. Okay. Last saya nak tunjuk. Special ni habis dah. Nak buat sampai belajar. Saya nak makan tengah hari. Siapa nak main-main. Okay. Macam biasa saya pasang tiang bisa utama, tiang bendera. Jadi yang ni nak pakai, nak buat sambal belacan ni, saya pakai yang ni. Yang ini. Yang tadi buat apa tu daging. Dia juga yang ni buat sambal belacan. Masuk dalam ni. Sambal belacan dia. Kalau yang lama dulu, kena buat banyak juga lah. Kuantiti dia. Kan? Kalau kita nak buat telur bayi ke apa, boleh lah. Kalau makan di rumah tu boleh juga. Kita buat banyak, kita simpan. Tapi yang ni nak makan tak berapa banyak lah. Sikit saja kan. Kita ambil ini, cabai. Saya dah basuh cuci bersih. Saya dah kepok-kepokkan dia saja. Masukkan dalam. Tak mau kepok pun tak apa. Masukkan tu, saya masukkan belacan. Okay, belacan. Lepas tu masukkan garam. Garam dengan segala. Kalau anda nak pedas sikit, anda boleh campur dah dengan sediaki. Garam dengan banyak sangat, dengan sikit pedas. Pedas. Okay, lepas tu, saya nak letak, yang last, tak ada fungsi lagi ni, datang apa lah, dah. Tadi saya guna untuk tapis biji cabai. Sebenarnya guna dia untuk buat jus. Contoh tadi anda tak nak makan coklat, tu anda nak buat jus orange punya buah, beli buah limau, belah dua, seperah dengan ini, so dapat jus yang sangat banyak. So yang ini saya nak letak di sini sebab bila buat sambal belacan kita nak pakai limau. Letaknya dia ada cara lah, bila anda letak di sini, letak juga dekat sini, ni ada lock, kita boleh lock. Lock di sini. Dan di sini saya nak letak asam cabai saya ni nak guna lemon lah, kan? Tak berapa masam, jadi saya buat banyak sikit. Letak saja di sini. Okay. Kalau anda boleh pegang macam ni pun boleh. Nak pegang dengan tangan pun boleh, tak ada masalah. So, kita letak ni. Kak, terbalik tu Kak. Kak letak yang tu. Lagi senang. Yang Kak pegang. Letak yang ni. Silap. Bukan. Yang bawah tu dulu. Kak letak yang tu dulu. Ni dulu. Yang dia punya pengisar yang Kak pegang tadi. Kak letak yang tu dulu. Yang ni dulu. Allah. Tengok tu. Nampak tu. Aduh. Jangan nak masak sikit. Nak Tak apa. Kalau tak salah, tak tahu. Kan? Bila bagi sana. Jadi nanti kau nanti bertapak tu yang aku tak keluar cuma. Ni cabai dah hancur lah. Okey. So laju sumbuh sebab 850 tak ada nak kata apa. Amboi. Kita lupa. Sampai saya ni dah dalam ni. Habis nampak tak? Dia perah. Tak diisi langsung dah. Tak ada. Kalau orange kita beli tu berbanding-banding kan apa jus orange. Okey, kemudian yang ini kita buka lah. Kita tengok sambal kita tadi. Okey. Ini sebab saya buat tadi lama kan. Okey. So di sini sambal ni ikut kita lah. Kalau yang lama punya, dia ni kasar lagi. Yang ini boleh halus. Ni kalau anda nak halus lagi pun boleh. Kalau nak halus lagi pun Tak boleh. nampak Kak Suzana atas sikit. Ni yang ni. Macam kita tumbuk guna lasang sambal kan? Bau dia jangan cakap lah saya letak belacan tadi kan. Aduh sedapnya dengan perahan lemon dia. Nampak nasi kot. Nampak? Halus. Dan kalau anda suka terang ni, anda terus boleh pakai. Kalau nak lagi halus, kita try semua. Bayangkan kalau nak tumbuk pakai lesung ni. Mercik mata kot. Kan? Sayang mata kan? Lepas tu, baju lagi mercik. Ini tak nak apa, saya pakai cantik yang ni. Apa jenis masak. Okay. So yang ni, kita nak bagi hancur sikit lah. Tengoklah. Dia boleh hancur. Dia boleh hancurkan lagi.
Saya tak mancur sangat. Sedap. Sampai belacan ni tak best sangat kalau hancur-hancur. Betul tak? Dia nak ada kasar-kasar sikit. Kasar-kasar sangat pun tak nak juga. So cantik. Siap. Jadi kalau anda nak kenuri, buat kenuri arwah atau kenuri kahwin pun boleh lah. Kita buat sambai ni. Sangat-sangat mudah. Saya paling suka kalau kenuri nak bagi ke orang suruh buat apa, saya nak buat sambai. Sebab saya ada prosesor ni kan sangat mudah. Adik dia pun adik. Tak apa lah. Okay, so itu sahaja. Kalau siapa tadi yang tengok saya daripada awal tadi agak-agak berapa step dah saya buat. Berapa dia punya fungsi. Saya rasa lebih daripada 10 kan. Ada yang tertinggal pun ada. Tak apa. So nanti apa sebenarnya saja saya tinggal setengah, nanti anda cuba sendiri. So jangan lupa dapatkan daripada kalau anda berminat, so anda dapatkan daripada rakan-rakan yang bawa anda masuk ke dalam kelas kita pagi ni. Sangat berbalik-balik dan harga dia pun murah. So ada 4 kali bayar monthly dia ada 161.25 sen sahaja. Kalau kita tak beli, duit tu pergi pasar malam, habis juga. Lepas itu habis, tak ada apa nak tengok. Yang ini ada hasil, sampai ke anak cucu boleh pakai. Best. Tidak, yang baik tu daripada Allah SWT. Nomor daripada saya, sekian, terima kasih. Dan sebelum tu, ada soalan? Kalau tak ada, kita tutup dengan surah Al-Kafarah. Tak ada? Okey, kita tutup dengan surah Al-Kafarah. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih Kak Susana. Untuk Kathy. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Ya, ini makasih. nak pergi dah ni, nak pergi dah. Siap nasi ya. Macam ni memang boleh. Sambal kacang weh, sedap weh bau. Aduh. Mai. Okey. Kita nak Untuk yang minum. VIP. Ni. Dah siap. Ini sambal hijau dia, sambal kecap. Okey. Bagi yang lambat masuk boleh tengok YouTube. Boleh tengok dalam YouTube, boleh tengok dalam ni. Saya buat live. So ni ada kek. Ini ada ini yang telah dibuang biji. Dan limau tak tunjuk sebab limau dah masuk dah dalam sambal belacan. Okey, sambal belacan. Okey, selamat mencuba. Untuk DFB, sekiranya anda berminat, okey, so anda boleh roja-roja. Terima kasih.